Sekarang kita dah boleh buat norma yang asas dah. Untuk prestasi berpi seminit pelajar perempuan IP Ipoh umur 19 hingga 20 tahun ini. So sekarang saya nak gunakan graf Hodgkin ini sebagai panduannya, iaitu kita nak letakkan prestasi purata supaya ia berada di antara min tolak 1 CMPY hingga min tambah 1 CMPY. Lebih pada tu kita anggap melebihi purata, bawah pada tu kita anggap di bawah purata. Okey. Anda boleh ubah suai tahap yang anda ingini. Seperti mana yang kita tengok contoh sebelum ini, Dr. Zarizi dan Dr. Junaidi menggunakan 5 tahap prestasi. Okey. Tetapi prestasi yang dikatakan sebagai purata itu, dia punya kawasannya itu dikecilkan. Tapi sekarang kita buat yang asas sahaja. So kita pergi pada jadual ini kita dah buat siap-siap, tapi pada purata dahulu. Ni kita ambil takat bawah purata, takat bawah prestasi purata, kita tekan sama dengan, okey. Lepas tu min. Mana ada min? Tolak dengan sisi MPY. Tekan enter. Sini kita tulis hingga. Sini pula kita ambil sama dengan min tambah sisi MPY. Tapi kita nak pakai data ni berulang kali, kita kurungkan dia dan tekan F4. Tak kena ya. Tekan F4 sini juga. Right, kita tekan enter. Baik, sekarang kita copy takat atas purata ni and paste value dia kat sini. Kemudian kita copy takat bawah purata dan paste value ya. Paste value itu. Sekarang kita highlight semua ni, kita buang titik peluhan sebab berpi tak ada titik peluhan. Okey, kita buang titik peluhan. Okey, siap.